Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Pada hari ini kita di MyAG bertuah kerana didatangi oleh seorang sukarelawan yang sangat berjaya dekat Malaysia ini Cerita MyAging. Saya ingin membacakan sedikit biodata Datin tersebut untuk pengetahuan semua Okey, nama penuh tetamu kita pada hari ini ialah Datin Paduka Hajah Khatijah Sulaiman atau Sulaiman. Beliau merupakan Beliau merupakan seorang aktivis dan juga pekerja sosial yang telah lama berkecimpung dalam perkhidmatan sosial, iaitu lebih dari 50 tahun. Antara organisasi-organisasi yang beliau telah terlibat adalah Majlis Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat Kebangsaan Malaysia ataupun MAKPAN, sebagai ahli pengurusan tertinggi, ahli kualiti life care di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, Rumah Amal Cheshire Selangor sebagai penasihat dan juga presiden, Majlis Kebangsaan Rumah dan Perkhidmatan Cheshire Malaysia sebagai ahli majlis, Majlis Pemulihan Malaysia sebagai presiden, Majlis Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat Negeri Selangor sebagai naib yang ketua pertama, Persatuan Kesedaran Osteoporosis Kuala Lumpur sebagai ahli jawatankuasa, Cheshire Home East Asia Pacific Regional Council sebagai setiausaha kehormat dan juga pengurusi, ahli Exco International Olympics Federation bawah International Rehabilitation, ahli penasihat Kolej Komuniti Selayang, ahli Majlis Pertandingan Kemahiran Malaysia, Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia. Selain itu, beliau juga mempunyai pelbagai kurniaan darjah kebesaran dan juga pingat dari tahun 1994, iaitu menerima pingat jasa kebaktian PJK, 1999 menerima darjah bintang Kesatria Setia Diraja, 2001 pingat pekerti terpilih PPT, 2003 ahli Mahkota Selangor, 2005 darjah bintang Kesatria Mangku Negara KMN 2025, 2009 darjah kebesaran Datuk Sultan Sharafuddin Idris Shah dengan gelaran Datin Paduka. Yang selain itu, beliau juga menerima anugerah dan penghargaan daripada persatuan-persatuan, di antaranya adalah yang terkini adalah pada tahun 2024 yang lepas sebagai anugerah khas Warga Emas 2024 bahagian wanita. Dan 2019 beliau menerima penghargaan Paul Harris Fellow oleh Rotary Club Foundation of Rotary International. Pada tahun 2014, beliau juga menerima penghargaan Vocational RY oleh Club Rotary Gombak. 2011 menerima anugerah Perdana Menteri Penggiat Sosial Wanita. 2010 menerima anugerah Vocational Service Award. 2009 hingga 2010 in recognition of 30 years of exemplary work as a volunteer making the world a better place for the disabled by the Rotary Club of Damansara. 2005 menerima anugerah Women in Excellence Award for Continuous Dedicated Special Services by International Women's Association Kuala Lumpur in conjunction with International Women's Day. 2002 menerima anugerah cemerlang dan tokoh khas wanita Selangor dan Raisan Anjura Kerajaan Negeri Selangor dan Raisan. 1999 penghargaan Sri Narayanan Guru Dharma in recognition of outstanding and devoted services to the community. 1969 penghargaan daripada Bharatiya Malaysia Association of Tamil Writers untuk kerja-kerja amal, dan 1968 tokoh sukarelawan dari Negeri Selangor oleh Jawatankuasa Petugas Khas Malaysia Sosial Negeri Selangor. Begitu hebat banyak anugerah-anugerah yang telah diterima beliau. Selain itu beliau juga pernah menyandang jawatan seperti Bendahari pada tahun 2000-2008, Naib Presiden dalam tahun 2008 hingga 2021, Pemangku Presiden pada tahun 2020 hingga 2022, Presiden pada tahun 2022 hingga 2024, dan juga pengurusi sekretariat di 31st International Conference on Social Welfare di Kuala Lumpur pada 16 hingga 20 hari bulan pada tahun 2004. Beliau juga terlibat sebagai pengurusi dalam International Conference of Social Welfare Southeast Asia Pacific di Bangkok pada tahun 2011, di Hanoi pada tahun 2012, Siem Reap Cambodia pada tahun 2013,
Vientiane, Laos 2014, Kuala Lumpur pada tahun 2015, Jakarta 2016, Myanmar 2017, Singapura 2018 dan Kuala Lumpur sekali lagi pada tahun 2023. Dan sekarang ni beliau menjadi ahli Exco ICSW SIP untuk mewakili golongan OKU. Beliau juga terlibat dalam Rumah Amal Cheshire Selangor, iaitu sebuah pertubuhan sukarela voluntary yang ditubuhkan pada tahun 1963 untuk penjagaan OKU dan perkhidmatan program memperkasakan ekonomi untuk keamanan hidup dan berdikari. Jawatan-jawatan yang dipegang pula adalah sebagai sukarela penuh masa daripada tahun 1970 hingga sekarang, Setiausaha Kehormat daripada tahun 1985 sehingga 2005, Presiden daripada tahun 2005 hingga 2025 dan kini sebagai penasihat. Pada tahun 2007 juga beliau mewujudkan sebuah manual untuk penjaga-penjaga ataupun caregivers yang menjaga OKU di rumah amal Cheshire dan institusi bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dan Kementerian Kebajikan. Pada tahun 2007, beliau menjalankan program memperkasakan ekonomi ataupun Economic Empowerment Program untuk belia OKU yang bermasalah pelajaran untuk kemahiran tertentu dan persediaan alam pekerjaan dan berdikari. Pada tahun 2023 juga beliau mendapatkan dana untuk pembinaan training kitchen dan Cheshire Cafe untuk program EEP dan komuniti tempatan. Begitu hebat, begitu banyak saya pun sampai tersesasul nak menyebut satu persatu Dan sekarang ni di peringkat Majlis Kebangsaan Rumah dan Perkhidmatan Cheshire Malaysia, beliau terlibat sebagai ahli Exco sejak 2023 hingga kini. Dan di peringkat East Asia Pacific Regional Council pula, iaitu sebuah regional council untuk koordinat rumah-rumah dan perkhidmatan Cheshire yang ada di Thailand, Jepun, China, Filipina, Malaysia, Singapura, Papua New Guinea dan Indonesia dalam pembangunan dan informasi aktiviti-aktiviti bersama. Jawatan beliau adalah sebagai pengurusi pada tahun 2016 hingga 2024 dan kini adalah sebagai Setiausaha Kehormat pada tahun 2024 sehingga 2025. Selain itu beliau juga bertanggungjawab sebagai pengurusi untuk delegasi di peringkat antarabangsa dalam pertandingan Olympics, iaitu kemahiran vocational untuk OKU sejak 2023 bermula di India, kemudian di Jepun pada tahun 2007, di Korea 2011, Bordeaux France pada tahun 2016, Metz France pada tahun 2023 dan Finland akan datang pada tahun 2027 Dan sekarang ni Majlis Kemajikan dan Pembangunan Masyarakat Negeri Selangor di peringkat Negeri Selangor, iaitu sebuah badan penyelaras dan perunding bagi pertubuhan sukarela di peringkat Negeri Selangor bermula daripada tahun 1990 hingga sekarang, serta memegang jawatan sebagai Setiausaha Kehormat dan sekarang sebagai Naib yang dipetua pertama pada tahun 2006 hingga sekarang. Begitu lama sekali kita untuk itu kita mulakan dengan soalan-soalan seterusnya melihat kepada kejayaan Datuk dalam pelbagai bidang sosial bagi sukarelawan yang berjaya sendiri macam ikon kepada Malaysia apa agaknya definisi kejayaan dalam hidup yang boleh Datuk definisikan sekarang ini? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pada saya dalam journey kehidupan diri saya, definisi meaningful, bukan kata successful. Sesuatu yang saya buat ialah dengan sukarela dan juga dengan niat untuk membantu dan juga untuk kita berkongsi dengan cara apa yang kita tahu, dan kerana kita bersyukur kerana kita dapat peluang bersama-sama orang yang memerlukan. Itulah niat kita. Jadi itu pada saya fulfillment kita rasa
peaceful, dan juga saya mengambil masa yang penuh supaya very occupied, you know. Dan saya seterusnya juga saya belajar dalam aspek-aspek macam mana kita berjumpa orang, macam mana kita address isu-isu tertentu. Tetapi ini semua saya belajar. Sama kita buat, kita belajar kerana semua orang berlainan masalah. Tetapi kalau kita fokus, kita ada ketabahan hati untuk cabaran-cabaran yang tertentu. Itulah I'm very happy apa yang saya buat. Itulah. Apa yang mendorong Datuk untuk menjadi rela hati itu, baik hati itu untuk membantu orang komuniti? Kami pada saya daripada ibu bapa, kerana arwah ayah saya masa itu pegawai daerah, ya, pergi ke kampung mesyuarat, kita ikutlah, ya. Dan bila orang sesuatu masalah di kampung, orang boleh camp depan rumah, dan arwah mak saya boleh masak, kasih makan, ya lah. Kita tak ada discriminate kerana orang ada masalah tertentu. Dan lepas tu masa saya sekolah, college, saya selalu ambil peluang untuk belajar macam mana cara-cara untuk buat sesuatu supaya saya selalu volunteer time, kalau ada apa majlis, saya lah yang dahulu kata I be in charge of this catering lah, apalah semua. Seronok. Masa tu Datuk umur berapa? Ialah masa saya mula daripada arwah ayah ni kan. Jadi masa 13 tahun, kami adik-beradik ramai. Tapi kita ada tugas masing-masing. Sebagai yang pertama, saya kena jaga kalau ada jamuan ke apa, saya yang menjaga pinggan mangkuk lah, semua. Adik lagi satu masak aja. Dah bagi-bagikan tugas. Lagi satu tu masa dia kecil, arwah adik saya, she wanted to be a lawyer. So dia asyik ikut pergi belajar ini. Jadi tiap-tiap kita ada hobi, minat. Saya suka serving. Sebab tu saya belajar hotel management. Kerana macam mana nak hidang makanan, macam mana nak buat persiapan. Dengan hobi itulah saya masukkan dalam rumah amal. Saya tak buat rumah amal sebagai rumah amal. Saya buat sebagai rumah untuk orang. Jadi, kita tak mahu orang-orang kita, OKU kita merasa mereka diskriminasi, kerana dia is their home. Jadi saya berpeluanglah bersama-sama mereka belajar cara pergi conference, macam-macam individu punya masalah sampai akhir hayat mereka. Jadi saya berbangga kerana saya bekerja dengan semua agama. Jadi saya kena belajar culture diorang, macam mana cara mereka mengatasi sesuatu masalah. Kalau yang meninggal dunia, kita akan bawa orang dia masuk supaya di depannya. Jadi saya banyak masa untuk networking dan juga kita kena dapat kepercayaan. Okay, Datuk kata tadi ada makna sesuatu makna hidup tu adalah dengan tulus hati, menjadikan servis untuk komuniti, tak kira apa bangsa dan sebagainya, Okey, dalam Datuk memberi servis, memberi perkhidmatan kepada komuniti ni, apa cabaran-cabaran yang Datuk hadapi? Cabaran yang mula-mula masa
saya kahwin dengan orang luar, dengan orang daripada Scotland. Jadi masa saya mencaburi kerja-kerja ini, masa tu kerja ni banyak dibuat oleh expatriate. Jadi kerana kita Malaysian, suami saya, dia kata we will go away. Yang menjaga kebajikan orang masa dahulu in the 60s, semua banyak expatriate. Jadi dia kata you are Malaysian. So saya tinggalkan career saya. Saya tak bekerja dengan orang. Lepas graduate, saya terus menjadi volunteer. Kerana saya berazam nak menunjukkan expatriate community ni bahawa I'm Malaysian, patutnya saya yang boleh buat kerja ni semua. Tetapi saya belajar dengan diorang, cara diorang. Macam diorang very voluntary. Diorang tak malu pegang budak-budak air liur jatuh ke apa. Lepas tu saya kesempatan masa suami saya sakit, dia buat treatment dekat London. Saya volunteer dekat London. Saya bawa budak-budak yang pergi kafe, tak apa-apa nak buat duduk hospital kan. Jadi saya volunteer dan saya jumpa pengasas Rumah Amal Sheikh Syahid. He himself, Captain Sheshan. Dia kata masa saya buat kerja di Rumah Amal dekat London tu, dia kata saya nak pergi to Malaysia, dia kata, untuk mewujudkan satu rumah amal. Kerana banyak OKU yang menderita. Kerana kita kena boleh share. Masa tu era orang putih. Jadi saya pergilah. Saya kata saya minat. Jadi masa dulu diorang buka kecil je rumah ni, tapi saya masuk dan saya take over tugas secretary. Saya suka kerja tu. Boleh saya dapat peluang pergi daerah, pejabat daerah lah, apa semua. Dan saya fikir ini boleh kerja semua macam ni boleh kita buat. Tapi kita faham orang kita punya culture apa semua. Jadi kita berazam nak menunjukkan bahawa kita boleh. Jadi apa cabaran lain yang dihadapi Datuk masa nak kembangkanlah satu cabaran ialah community. Masa saya ingat 40 tahun dulu, saya pergi ke tempat-tempat dengan kawan saya, physiotherapist. Banyak anak-anak OKU disembunyikan oleh keluarga. Masa tu belum lagi macam sekarang. Masa dulu tabu. Ibu bapa malu ada anak OKU. Dan jadi saya ingat tiap-tiap hari Ahad, kawan saya daripada Gleneagles Penang, dia fisioterapis, kita berbincang, kita pergi ke kampung, tunjukkan dan melalui wanita satu daerah Jabatan Kebajikan pun kawan saya kata kita nak tunjukkan komuniti bahawa ini bukan satu penyakit. Diorang boleh diketengahkan dan kita boleh ajar macam mana terapi. Dan saya ingat pergi rawang lah, pergi macam-macam. Dan dengan itu, cabaran tu juga saya memulihkan bahawa agama semuanya sama. Saya ambil Malaysian Care punya band, dia orang Kristian. Diorang memang buat kerja-kerja amal. Saya kata, saya nak gunakan awak pergi ke kampung. Saya bawa diorang supaya kita nak menunjukkan ini bukanlah satu perkara yang tak boleh. Kita boleh bekerjasama. Jadi, macam itulah cabaran kita slowly. Dekat kampung pun kebanyakan lelaki tak mau cakap dengan saya kerana saya perempuan.
dan agaknya orang pun macam rasa tak manis lah kan. Tapi kelamaan mereka sendiri boleh telefon saya. Kata kita ada masalah ini boleh tu. Jadi kita menimbulkan satu kesedaran dan juga satu amanah ya. Dan kita buat ni, kita memang buka hati. Itulah satu cabaran sepanjang saya pegang. Okey, ada tak kegagalan yang Datuk hadapi sepanjang mengendalikan perkhidmatan kegagalan? Kegagalan ada, macam kita tak boleh buat sesuatu kerana dana. Siapa ni semua menggunakan dana. Tapi Alhamdulillah masa arwah suami saya meninggal, dia tinggalkan wang. Saya gunakan wang tersebut untuk menggunakan kalau nak buat ini, buat itu, mana nak cari selalu wang kan. Saya kata pada saya itu ialah satu hajat lah ya. Kita memberi satu untuk kita lah, dan juga macam keluarga saya memang menyokong apa yang saya buat kerana adik-adik saya pun dalam era sukarelawan juga. Seorang dalam bahagian agama, jadi dedicated sampai hijab. Yang 2-3 tu dah meninggal walaupun mereka dalam sign language, satu tu sebagai lawyer di Red Crescent. So kita adik-beradik memang suka kerja. Alhamdulillah ya, tadi Datuk dah mention ya betapa ya Datuk menggunakan network Datuk sendiri ya, even dana suami sendiri pun ya yang dibekalkan oleh suami digunakan untuk masyarakat kita pada hari ini ya, bukan sahaja berkorban dari segi masa, tenaga dan juga wang ringgit ya Datuk memberi khidmat kepada komuniti ya. Di sini kita tengok tadi Datuk kata ada kegagalan ya. Jadi apa pengajaran paling penting lah Datuk rasa dalam Datuk terlibat lebih 50 tahun ni? Apa pengajaran paling penting? Pada saya, niat kita tu betul-betul. Kita usah menggunakan apa-apa yang bukan. Ya, tu saya memang takut. Kalau tak ada, kita pakai duit kita sendiri. Siapa derma tu yang mustahak. Kerana itu kita dapat satu trust ya. Mana-mana macam Rumah Mak punya donation, orang datang kerana dia tahu kita menggunakan sumbangan tersebut direct apa yang kita nak buat. Dan accountability. Itu mustahak kerana kita make sure every penny kita tunjuk. Ya, walaupun anonymous ke apa, kerana itu satu amanah. Sekarang orang nak kasih kita wang, mesti dia ada kepercayaan. Ya. Dan juga kita agama kita lah, arwah ayah mak kata jangan ambil yang bukan-bukan kerana ingat keluarga. Macam saya buat ni, insyaAllah mana tahu anak kita depan pun bahagia dengan apa ya. Jadi kita, dan lagi satu ni, kita pada saya satu azam bahawa networking tu mustahak. Kita kena follow up walaupun banyak volunteers dengan saya. You have to manage the volunteers. Kerana penghargaan pada mereka dengan cara kita lah. Yeah. Thank you letters memang tak habis. Asyik text, thank you, you buat kerja ni. Kita menghargai. Jadi, orang pun seronok. Ya, sana diorang memberi masa dia. Satu perkara yang kita amalkan. Okey, tadi Datuk ada sentuh ya, Datuk ada sentuh bahawa amanah itu penting ya dalam kita membelanjakan wang ataupun apa-apa saja yang diamanahkan itu dengan secara telus. Dan kita jangan sembunyikan apa-apa kan. Itu yang saya boleh huraikan daripada Datuk kan. Maksudnya kita telus dalam menyampaikan amanah yang telah diberikan kepada kita, dan itu akan memupuk kepercayaan ya orang ramai untuk terus kita kekal dalam
sosial. Kita nak tahu juga lah ya bagaimana ya kalau kita tengok masyarakat pada hari ini begitu cepat goyah ya dengan apa sahaja cabaran yang mendatang. Tapi kalau daripada experience Datuk sendirilah, bagaimana ya kita nak bagi nasihatkan kepada golongan muda terutamanya untuk kekal tabah dalam mengharungi servis kepada komuniti ini. Bagaimana kita nak motivate diorang? Pada saya ini daripada ibu bapa dulu ya. Kerana apa anak kita buat ataupun remaja yang buat berasalkan daripada pendidikan pada rumah. Misalnya saya selalu encourage saya punya council members ke ataupun volunteers, kalau tidak ada approval daripada suami, janganlah. Kerana saya takut nanti suami kita tak mau ada problem ya. Ada juga 2-3 orang ada problem kerana masa. Kalau kerja ni kadang belah malam pun sampai malam ya. Jadi suami dia akan beritahu dengan saya dia tak mau. Jadi saya ubah suaikan perkhidmatan dia daripada masa yang sesuai. Kita kena kebajikan orang kita, staff ke volunteers, kita kena jaga. Kalau ada orang tak boleh buat, saya buat. Saya tak kisah, tapi sokongan tu mesti ada. Remaja pun macam tu. Sekiranya ada 2-3 orang dalam saya punya komuniti dah bawa anak mereka di rumah amal, supaya anak mereka develop, you know. Saya bawa anak saya masih berumur 8 tahun. Selalu dia volunteer, dia cakap dengan cikgu, my mommy can do this semua. Betapa saya pergi sekolah mereka, berkongsi dengan murid-murid di sana macam mana kita boleh membantu. Sampai separuh mereka maklumlah mereka kecil, orang macam takut dengan OKU ke dengan orang tua. Jadi kita kena perspektif tu lah, bawa perlahan, bawa anak Jadi lepas tu saya boleh nampaklah remaja yang betul-betul consistently menjadi volunteer kerana disokong oleh keluarga. Sampai ada satu tu sampai dia dah kahwin dah ni, mak dia boleh cemburu dengan saya. Dia kata, why anak I suka datang membantu. Kerana kita kasih kebebasan. Saya orang remaja, they have better vision, better ni. Kita kasih the freedom. Saya kata, Farah, you buat ni, tengok macam mana. Jadi dia orang seronok. Ataupun kalau remaja ada separuh, tapi kita kena blame ourselves now. Kalau nak panggil volunteers, kita nak kasih diorang goodie bag lah, t-shirt. Pada saya tak mustahak tu. Kerana ada 2-3 orang bertanya, what can I have? You know? Jadi tu yang kita tak mau ada pula mindset macam tu ya. Kebanyakan saya pergi ke ground, jumpa budak-budak macam ni, ajak diorang mesti suka. Minat diorang tu kita boleh develop. You know, dan separuh tu kita ada borang, saya mention dengan remaja ni, you tulis apa yang you suka nak buat. Kita tak boleh paksa. Ada satu budak tu dia kata, saya suruh dia panggil saya aunty lah. Aunty, saya suka gerak kuku orang tua. Saya rasa nak menangis kerana itu satu kerja remaja kadang tak suka ya. Dan dia buat. Jadi kita kasihlah dia. That's one of the thing kita memang suka. Lepas tu dia boleh bercerita dengan kita punya kemudian tua ni. Jadi kita pun dapat merasa orang kita ada kawan, rakan yang diorang boleh berkongsi. Maybe dengan kita semua diorang tak berkongsi yang berlebihan, tapi kalau ada kawan,
Sebab itu saya buka selalu students buat praktikal. Datuk mengatakan bahawa uh, pembinaan rasa jati diri dan juga sifat murni itu sendiri datang perlu dibangunkan sejak daripada kecil lagi ya. Dan ini perlu sokongan daripada ibu bapa sendiri ya untuk membentuk jiwa murni tersebut. Dan kita tak boleh paksa ya, kita tak boleh paksa anak-anak terutamanya remaja ni untuk membuat sesuatu yang mereka secara terpaksa, perlu secara terbuka kan? Dan ini boleh dibentuk daripada sejak kecil, dan ini boleh meningkatkan lagi bilangan sukarelawan lah ya, dalam negara kita dengan cara sedemikian. So dari situ ya, apakah sepanjang Datuk mengendalikan perkhidmatan sosial ini, apakah sumber kegembiraan Datuk dalam mengendalikan khidmat sukarelawan? Kalau nak ikutkan banyak masa-masa yang seronok, kegembiraan. Kalau kita nampak seseorang itu orang depressed, selalunya orang macam ni dia menghendaki love. Ya, saya belajar dengan dulu masa saya buat kerja amal dengan expected community yang diorang tak ada, dia perlu orang tu dia ni, macam dulu kita pun rasa takut juga nak buat kan. Jadi saya memang sekarang kalau apa you touch, pegang tangan diorang, dan bila kita nampak perubahan tu dah satu kegembiraan. Ya, boleh orang kata dia change ya, dia punya outlook, boleh bercakap. Kita ada orang yang di Gari ya, di community takut dia berlari satu kampung, mereka bawa kepada saya. Dah dekat 1 tahun tak payah kita cakap dia macam bila dikongkong macam tu kan. Jadi dia pun lagi rebellious, you know. So jadi pada saya lah, apa yang kita boleh beri ialah kasih sayang. Saya pun rindu keluarga, anak saya jauh. Inilah tempat yang saya mencurahkan, you know, kita dengar apa mereka mengeluarkan, itu usaha. Dia ni betul. Ya, itu satu kegembiraan bagi saya. Bagaimana Datuk nak kekalkan rasa tu? Kadang-kadang kan setengah sukarelawan kadang-kadang dia rasa down kan, dia tak boleh statik kan, tak konsisten. Jadi macam mana Datuk nak pujuk hati tu supaya maintain je. Tapi orang macam ni ya, sebab itu kalau siapa-siapa volunteer datang nak membantu ya, diorang ni walaupun dalam position, diorang boleh faham siapa diorang boleh trust. Diorang macam mana pun dapat tahu orang tu sincere ke tidak. Boleh. Sebab itu kita mesti mencerminkan apa yang kita luahkan. Dia kan tell walaupun diorang tak boleh bercakap ke apa kan. Itu mustahak macam kita takkan dia trust you. Lambat tapi kita ambil masa dengar apa dia cakap, walaupun kadang dia percakapan tu taklah betul, tapi kita, dan saya selalu dapat guidance, bimbingan daripada pakar-pakar. I always go for professional help supaya saya tak melanggar etika. Kalau perkara tak boleh diselesaikan, kita panggil profesional. Tapi kita sendiri boleh membantu apa yang kita perlu. Kita mesti ada di situ. Tapi macam mendalam tu is better. Kalau yang teruk lah. Yang lain tu okey kerana mereka hendakkan seseorang yang mereka boleh percaya, they can love, you know. Kalau orang dia suka muzik, make sure that saya ada orang yang suka muzik, melayan. Kita layan mereka tu kadang-kadang pening juga, tetapi if you like that kind of it, you can.
kita cubalah sedaya upaya ya so untuk layan klien kita untuk menggembirakan dia ya dan walaupun dalam masa sama kita pun sendiri susah juga tapi kita tak boleh. Tetapi pada saya kan yang satu kegembiraan saya dan mereka dah tahu saya kadang-kadang saya kurang sihat. Dia tahu they are so concerned about you. Kadang-kadang kita patut rasa kita jaga dia pun but it's a nice way, you know. Bila anak saya datang melawat, saya tunjuk these are the people who love me. Dia kata, you know, dia sendiri pun tak buat jauh kan. Tapi itulah, kita dalam masyarakat ni, kita kena orang kata berdamping. You don't have to buat apa yang tak boleh buat. Simple tu. Okey, soalan last ya. Sekarang ni kita ke ni, apakah nasihat-nasihat lah Datuk untuk generasi muda sekarang ni ya, terutama untuk terlibat menjadi sukarelawan pada negara kita. Remaja kadang-kadang nakkan cepat ya. Tapi saya advise diorang tabah hati, confident. You must be confident. Itu yang dia belajar. Supaya you boleh mantapkan apa yang you buat. Jadi dengan apa yang you boleh share, you know, senang. Kalau kita tak tahu, tak mau belajar, katakan kenapa orang tu sakit, bukan just a little bit of knowledge. Jadi kita faham. Jadi tabah hati, patient. Saya tahu orang muda don't have the patience ya. Saya go through that. Saya orang kata kalau meeting pukul 3, pukul 2 saya dah ada. I make sure that timing is important. Terus kurang ataupun lebih. Melainkan kalau you ada apa perkara berlaku lah. Tapi kita kena time management. Jadi orang remaja ni jangan tak sesuatu tu sekejap dapat. It takes a little bit time. Dan juga pada saya, kalau you tak buat itu niat yang baik. You think about that good thing, positively. Ya. Jangan negatif dan juga berhati-hati. Ikutlah kawan-kawan yang sama ada hobi, yang ada niat membantu. Kadang-kadang kawan ni susah juga ya kalau boleh lah. That is your life. Dan saya fikir bila you dah makin lama makin dewasa, you are mature, and then itu satu orang kata dalam hati lah, you be peaceful, senang, you boleh apa-apa, you boleh orang kata melakukan apa yang baik. Itulah saya punya advice pada remaja. You sekarang remaja banyak skill, share, you know. So dan saya very open with the young people. You know, to me saya pun kena belajar juga cara mereka supaya mereka boleh help me ya. So that give and take ya. Okey, Datuk kata tadi untuk sebagai remaja ataupun sebagai orang baru dalam melangkah sebagai sukarelawan negara ni perlu ada minat juga ya. Selain daripada itu perlu ada pengetahuan ya, dan juga share kemahiran dan juga perlu kawan-kawan yang support untuk kita terus kekal dalam sebagai sukarelawan negara ini ya. Okey, jadi itu sebelum tu ya, ini Datuk juga nak promote ke apa saya ni suka simpan dokumen. Jadi kadang-kadang kita ni history ya, kita tak boleh lupa lah. You know, jadi sesiapa kalau nak tahu apa dia sejarah orang dulu tu, kita tahu macam mana ya membuat sesuatu sampailah. And this one orang kata boleh ditambah baik in the future. So ini ya
Rumah Amal Tersyai Selangor dah mencapai 60 tahun. Ini 2 tahun lepas ya. Sekarang dah 62 tahun. Di sini diceritakan mengenai perjalanan ya, mengenai penubuhan Rumah Amal Tersyai Selangor ini bermula daripada berapa puluh 60 tahun yang lalu sehinggalah sekarang ya. Dah saya buka sikit ya. Ini untuk tunjuk kepada audiens. Dalam ini ada menyatakan sejarah ya. Ada gambar-gambar cantik ya. Ini Datuk sendiri ya, dah sebagai presiden Rumah Amal Tersyai ini ya. Ini ada kita punya early years ya. Kita menghargai siapa-siapa yang memberi bakti ya. Jadi takut juga bila buku ni saya takut lupa orang, kita lupa, jadi kita kena mana yang kita perlu cantikkan sejarah ya, sejarah pada negara kita ya, bukan saja pada Datuk yang bermakna sangat kenangan ni ya, tapi untuk Malaysia juga ya, bagaimana perubahan Tersyai ini berlaku ya di Malaysia dan orang-orangnya ya. Ini gambar-gambar sangat baguslah ini sejarah penubuhan hingga sehingga sekarang. So siapa-siapa yang nak dapatkan info mengenai penubuhan Rumah Tersyai ini bolehlah pergi kepada laman web Rumah Amal Tersyai Selangor ya. Okey. So dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih ya kepada Datuk, dan semoga kita ada rezeki lain kali untuk jumpa lagi. So sekian saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Cerita my aging